Audio Jungle. Lancarkan take-off larian istimewa yang dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negeri Wilayah Persekutuan dan juga larian Hospital Kuala Lumpur. Kalau kita lihat tadi ada 4 larian dan ini adalah gabungan yang baguslah bersama DBKL kerana infrastruktur untuk Car Free Day sudah wujud. So kita memang mengalu-alukan lebih banyak lagi pihak yang mahu menganjurkan larian seperti ini untuk hubungi DBKL, boleh buat bersertalah supaya tak perlu buat yang asing-asing ya. Okey, yang keduanya saya hanya nak komen pasal pengumuman Perdana Menteri semalam mengenai 6 juta untuk Akademi Sepak Takraw. Okey, untuk Akademi Sepak Takraw, tanah tersebut merupakan tanah Institut Sukan Negara ISN dan kita telah berikan pajakan kepada Persatuan Sepak Takraw Malaysia untuk mereka buat akademi dan tempat khas yang mereka namakan seperti stadium lah untuk sepak takraw. Ini merupakan satu partnership yang bagus kerana KBS sekarang kita tak nak bina fasiliti-fasiliti baru dan kita tak akan bina akademi ataupun stadium untuk semua sukan. Kita ada 103 jenis sukan, tak mampu buat semuanya. Tetapi kita tahu sepak takraw merupakan sukan yang semakin popular dalam kalangan orang Malaysia dan merupakan sukan tradisi. Oleh sebab itu, bila kita lihat populariti sepak takraw dan bagaimana prestasi mereka di World Cup dan Piala Asia baru-baru ini, Persatuan Sepak Takraw Malaysia telah menulis kepada kita untuk meminta supaya Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan memberikan sedikit dana untuk mereka naik taraf fasiliti di sana untuk jadikannya sebagai akademi sepak takraw. Jadi dengan pengiktirafan sepak takraw sebagai sukan teras sekarang dan juga fasiliti itu merupakan fasiliti KBS. Jadi kita tak rugi kalau kita naik taraf. Ini adalah fasiliti kerajaan dan untuk satu sukan yang sangat popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Saya ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kerana saya juga tak sangka Perdana Menteri akan meluluskan 6 juta tersebut. Tetapi ada syarat-syaratnya dan saya akan adakan perbincangan dengan Persatuan Sepak Takraw Malaysia secepat mungkinlah. Hasrat Perdana Menteri adalah untuk merealisasikan akademi tersebut secepat mungkin sebelum pembentangan bajet juga. Jadi kita akan adakan perjumpaan. Okey, saya ucapkan selamat maju jaya kepada pasukan Malaysia yang akan bertarung dengan Pakistan malam ini dan saya berharap mereka akan laksanakan yang terbaik. Hoki juga merupakan satu sukan popular dan pernah memenangkan banyak pingat untuk Malaysia. Jadi saya berharap hoki boleh pulang kepada zaman kegemilangan hoki lah. Dan saya yakin kalau kita anjurkan lebih banyak lagi pertandingan seperti itu di home ground akan memberikan pendedahan yang bagus kepada atlet-atlet kita.